Buat kerja ke tu? Aloman. Saya bersama dengan Aloman. Okay, Aloman, pernah kena bully tak waktu sekolah? Saya yang membuli orang. Tak pernah kena bully. Okay, sebab dia bully orang kan, kita tahu apa kelebihan kau bully orang. Kelebihan apa yang aku dapat, aku jadi manpower lah dekat sekolah. Benda waktu sekolah tu, waktu sekolah aku jadi power lah, orang sanjung. Kelebihan kau orang sanjung. Kau tak tahu perasaan sakit orang yang kau bully tu macam mana? Mantap lah. Nampak teroris di situ. Sifat antagonis yang kuat di dalam dada dia tu betul-betul kuat. Bagi kata-kata dekat pembuli di luar sana, macam mana janganlah bully, sebab sekarang isu bully ni dah berluasa lah. Pada pembuli-pembuli di luar sana, Okay, kata-kata yang tidak membina pun kepada pembuli. Okay, kita akan cari orang last. Jah dia tanya pasal bully ni kan. Tengah busy tapi tak apa, kita terjah kan. Ya, kita nak tanya, pernah kena bully tak masa sekolah? Oh, cakap pasal bully kan? Pernah. Masa tu saya pernah kena bully. Macam mana pengalaman kena bully kat sekolah? Okey, saya sebenarnya kalau ikutkan, saya ni pengawas sekolah tapi kena bully. Sebab saya kategori pengawas yang sangat baik, lembut, tak garang. Jadi diorang ambil kesempatan lah pada saya. Bully tu bagi saya salah satu cara untuk diorang dekat dengan saya lah. Jadi kata-kata untuk pembuli-pembuli di luar sana, boleh bagi kata-kata. Okey, untuk kepada kawan-kawan yang pernah membuli saya tak ada simpan dendam, sebab masa yang bully tu dulu crush saya. Saya tak simpan dendam, dan saya maafkan segala salah apa-apa salah kan ada diorang kan ataupun diri saya. Tapi buat masa sekarang ni zaman bully semakin teruk, sampai tu ada yang mendapatkan kes jenayah. Jadi pembuli-pembuli yang baru nak menjadi pembuli ni, elakkanlah supaya korang dapat korang kata macam apa ya cik, kalau bukan keinsafan, maksudnya korang ambil iktibar daripada apa yang dah jadi kan. Banyaklah kita tengok kes-kes dekat berita kan, yang ada yang dah kena hukuman kan. Kalau boleh benda tu anggapkan satu perkara-perkara yang patut dijauhkan lah. Walaupun nak membuli setakat nak duit ataupun nak pergi basuh baju ke apa, benda tu akan menjadi lebih besar. Jadi kepada yang budak-budak sekarang ni, jauhilah bully. Okay, kita dah beberapa orang pasal bully. Okay, jadi itu saja konten saya. Okay, nasihat kepada pembuli-pembuli di luar sana, kawan-kawan bagi tahu tadi, ambillah sebagai pengajaran. Yang buruk kita buang, yang baik kita gunakan. Jadi #jangan bully lagi. Kita sama-sama naik. Terima kasih.